Permohonan maaf secara terbuka pada Tuan Syafwan Zaini sebagai pelanggan yang datang booking pada semalam 3 hari bulan 3 pada hari Selasa. Dia mengadu seperti ini. Dia booking pukul 1, aku ringkaskan. Pukul 3 baru ambil motor. 3.30 baru tolak ke dalam. Pukul 5 still tak buat apa-apa. Kesimpulannya pukul 1 datang. Pukul 5 masih tak buat apa-apa. Iaitu selama 4 jam. 4 jam tak buat apa. Jadi sebagai pelanggan aku faham. Memang pelanggan akan terasa begini. Walaupun dah booking. Ni cerita dia booking tau. Bukannya walk-in. Jadi aku nak jelaskan secara terbuka juga. Ini adalah booking untuk bulan Februari bulan lepas. Kalau kita tengok ada 2 color. Color purple dan juga color hijau. Purple color pagi. Hijau booking pada sesi petang. Ini 1 hari bulan 2 sehingga 28 hari bulan 2. Cukup sebulan lah. Kalau korang perasan pattern dia yang pagi ni semuanya 4. Ni paling lama paling banyak pun 5. Tapi 4. Sebab apa tahu? Sebab saya dah memang setting dalam sistem booking kita hanya dibenarkan 2 slot sahaja, iaitu pukul 9 pagi dan juga pukul 1 petang. Iaitu 9 pagi ada 4 slot, 1 petang ada 4 slot. Jadi 4. Pagi 4, petang 4. Total 8. Dengan bilangan pomen kita, memang kita dapat memenuhi tempahan booking slot ini. Akan tetapi, kalau korang perasan, pada 28 hari bulan 2, sesi pagi telah pun berganjak daripada 4 kepada 6. Jadi, dia telah pun tambah 2 daripada kebiasaan. Sama juga untuk bulan 3. Kalau korang perasan, pagi tidak lagi 4 yang colour purple ni, dia akan pergi kepada 6. Ada juga yang 7. Tengok ni lah. Bergantung kepada pelanggan isi sama ada penuh ataupun tidak. Saya nak maklumkan dekat sini, baru-baru ini kami pihak pengurusan menambah slot daripada 4 ke 6 slot pagi dan 6 slot petang. Jadi kami buat keputusan ini ada faktornya lah. Antara faktornya sebelum ini kita dah berjalan selama 4 hingga 5 bulan slot 4 pagi 4 petang ini. Ada pelanggan yang komplain dekat kita, kenapa tak ada slot lagi, kita nak datang tak boleh. Jadi untuk menjawab dan memudahkan kepada pelanggan-pelanggan yang nak datang, ter-open slot. Akan tetapi slot ini adalah dalam tempoh percubaan lagi. Jadi saya nak meminta maaf kepada Tuan Syafwan. Saya minta maaf dalam tempoh percubaan yang baru ini, Tuan telah dapat pengalaman yang sebegitu. Iaitu pengalaman dihalau, ditinggalkan, dibiarkan, disadaikan selama 4 jam. Saya minta maaf. Jadi khas untuk pelanggan yang terasa sebegini, dalam tempoh percubaan kami ini, dalam kami nak efisienkan lagi operasi kami, saya nak belanja tuan-tuan yang kena sidai lama. Saya nak belanja dengan minyak hitam dan oil filter secara percuma. Dengan syarat tuan-tuan yang kena sidai ni tolong PM kami di nombor telefon operasi kami yang ini.